Kerajaan sekali lagi digesa mempertimbangkan cadangan untuk menjatuhkan hukuman lebih berat, termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi kes melibatkan kematian akibat pemandu mabuk. Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, untuk membolehkan hukuman lebih berat itu dikenakan terhadap pelaku, pendakwaan bagi kes tersebut perlu dibuat di bawah kanun keseksaan. Menurutnya, gesaan itu dibuat susulan kemalangan tragis yang meragut nyawa seorang penunggang motosikal, Allahyarham Amirul Hafiz Omar, yang menjadi satu lagi peringatan mengenai ancaman nyata pemandu mabuk di jalan raya. Kata beliau, hakikatnya, kes tersebut bukan insiden terpencil kerana sudah terlalu kerap rakyat mendengar mengenai nyawa insan tidak bersalah, diragut oleh kecuaian pihak yang memilih untuk memandu dalam keadaan mabuk. Lebih membimbangkan, kejadian sebegini seolah-olah tidak lagi memberi kesan kepada golongan terbabit, malah dilihat semakin berleluasa. Sejak awal, kita telah mendesak agar hukuman terhadap pemandu mabuk diperketatkan. Walaupun undang-undang sedia ada di bawah Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Pindaan 2020, memperuntukkan hukuman penjara antara 10 hingga 15 tahun, serta denda RM50,000 hingga RM100,000, realitinya ia masih belum cukup kuat untuk mengekang jenayah ini, katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada Isnin.